Aku Daniel. Dia bukan nipu ke? Kita nampak dekat pentas tadi tu. Siapa ya? Keluarga Raza tu, martabat dia lebih tinggi daripada keluarga kita tau. Aku baru saja berkahwin. Kenapa dia boleh kahwin dengan Daniel? Kau buat apa ni? Awak yang langgar saya. Kau jangan lupa, hubungan kita ni kontrak je. Selidik latar belakang keluarga Hassan, terutama masa lalu korang. Makan gula-gula boleh buat kau gembira. Itu kau ke? Kau ingat lagi tak taman kat Kotak A? Kotak A? Oh, dulu aku tinggal situ. Kau ingat kau berlari dari aku? Kita pernah bercinta dulu dan kau dah mainkan perasaan aku. Aku selalu nampak kau keluar malam-malam. Kau jumpa lelaki ni lah. Dia sendiri yang tak dapat nak menafikan cakap adik dia. Mungkin dia rasa bersalah kot. Dah berapa hari tak kontak aku? Kau sedar tak apa yang kau cakap ni? Apa yang you nak sebenarnya? You benci kakak you kan? Puteri! Semua yang milik Daniel tu adalah milik saya. Daniel, kau tak ada apa-apa sekarang. Aku nak dekat kau, tapi kau reject. Menyesal? Jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.